Kita biasa tengok Civic FC. Dalam Malaysia ni orang panggil Civic Ketam. Tapi ini Civic Ketam version hatchback. Kalau Civic Ketam versi asas versi hatchback, kita panggil dia SK7. Kalau atas kepada tu SK8 type lah. Kalau orang nak auto, nak relax, nak cool, of course dia akan pergi kepada SK7. Body dia agak handsome. Kalau kita tengok dia punya shape dia seakan-akan SK8. Cuma dia tak wide lah. Kalau SK8 dia ada wide body apa semua kan. Lepas tu ada Brembo. Dan SK7 ni dia cornering ni lebih sedap daripada FC. Itu memang kita yakin dan kita pasti. Dan keluaran dia hanya bukan dekat Malaysia. Kat Malaysia tak ada FC. Kalau kat FC ada, kat Malaysia ada FC saja. Dia datang Russian Garage buat apa? Dia punya brake, dia salah brake standard lah. Tak cukup pakai. So kenalah upgrade sikit brake 4 port. Digandingkan dengan rotor high temp Brembo, brake pad Brembo, steel braided hose Brembo, full set pasang. So macam biasalah, SK7 ni sesuai pakai Brembo 4 port. Nak pakai 6 port pun boleh. Tapi owner kata tak apalah bang, saya pun 4 port pun dah okey, dah memadai untuk kereta saya ni yang daily use. So kepada siapa-siapa yang berminat nak upgrade brake, projek kita RCM Garage.